نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada petang ini dapat bertemu di dalam majlis ilmu setelah beberapa minggu tak dapat bertemu. Ala kulli hal, saya mohon maaflah di atas kesibukan urusan-urusan yang saya tak dapat elakkan. Namun Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala berikan kita keizinan di penghujung Syaban bertemu dengan Ramadan pada malam ini. Kita dapat bertemu sekali lagi untuk membicarakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ikhlaskan hati kita dan kita berniat untuk dapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Dan semoga Allah Ta'ala lah yang melapangkan dada, memberikan kefahaman dan yang paling pentingnya memberikan kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang kita dengari dan pelajari ini agar ilmu-ilmu ini menjadi manfaat, menjadi taufik dan hidayah daripada Allah dan semoga kita ada kekuatanlah untuk mengamalkannya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah untuk petang ni kita akan memulakan surah yang baru, iaitu surah yang digelar sebagai surah Ibrahim. Surah yang digelar sebagai surah Ibrahim. Dan ini adalah surah lanjutan kepada perbincangan kita pada pertemuan-pertemuan yang lepas adalah pada surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du. Biasanya secara lazim bila kita masuk surah yang baru maka kita akan kenal-kenal dululah apa itu surah Ibrahim, kenapa dipanggil Ibrahim, apa intipati kepada surah ini, apa munasabah dia, kaitan dengan surah sebelumnya. Kita kenal-kenal dululah sebelum kita membahaskan ayat-ayat di dalam surah inilah insya-Allah. Baik. Awalnya kita akan sebut surah Ibrahim ni adalah surah Makkiyah. Kita sebut sebagai surah Makkiyah. Artinya surah yang diturunkan sebelum hijrah. Bila dipanggil surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah, kita akan terjemah sebagai surah Mekah, surah Madinah. Kalau dipanggil surah Mekah, tak bererti surahnya turun di Mekah. Surah Madinah pun begitu juga. Tak bererti ia adalah surah yang diturunkan di Madinah. Tetapi ia merujuk kepada tempat. Dipanggil surah Mekah adalah surah yang turun sebelum peristiwa hijrah. Manakala surah Madinah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Selepas hijrah. Minta maaf. Mekah, surah Makkiyah turun sebelum hijrah. Madaniyah adalah turun selepas hijrah. Kita dah bahas berkali-kali. Cuma suka untuk saya mengingatkan. Sebab biasalah kan, bila kita selalu mengingatkan, barulah dia akan tertanam di dalam fikiran kita. Kenapa penting sangat kita nak tahu ni surah sebelum hijrah ataupun surah selepas hijrah? Penting dia adalah kerana ia akan membantu kita memahami konteks wahyu itu diturunkan. Zaman sebelum hijrah dan zaman selepas hijrah, baginda Nabi SAW duduk dalam situasi keadaan yang tak sama. Sebelum hijrah, Nabi bukan penguasa dan bukan pemerintah. Selepas hijrah, Nabi adalah seorang penguasa, seorang pemerintah. Jadi, konteks ayat ini diturunkan mengikut keadaan semasa baginda Nabi SAW. Jadi, kalau tengok dalam pandangan ulama-ulama tafsir, semisal kalau Allah Ta'ala menggunakan perkataan an-nas, manusia. Bila Allah sebut manusia sahaja, kalau surah itu adalah surah Makkiyah sebelum hijrah. An-nas, walaupun kita kata manusia, tetapi ayat itu ditujukan kepada al-kafirun, kepada orang-orang kafir. Dia tak mudah diterjemah manusia saja. Tapi dia adalah merujuk kepada golongan kafir. Kerana
Zaman sebelum hijrah, majoritinya adalah mereka yang belum lagi beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi sebab itu Allah menggunakan perkataan An-Nas. Jadi bila masuk kepada ayat Madaniyah pula selepas hijrah, kita tengok Allah Ta'ala banyak menggunakan perkataan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru orang-orang beriman dan Allah Ta'ala letakkan perintah. Konteks zaman Mekah dengan zaman hijrah berbeza. Banyak ayat-ayat hukum, banyak ayat-ayat muamalah Allah Ta'ala turun di zaman selepas hijrah. Tapi zaman sebelum hijrah, banyak ayat-ayat bercerita tentang tauhid, tentang keimanan, tentang hari akhirat, dalam pembentukan peribadi, itu zaman sebelum hijrah. Samalah dengan surah Ibrahim, dia banyak bercerita tentang surah intipati at-tauhid, dan dia juga banyak berbicara tentang kehidupan hari akhirat, keimanan kepada Rasul dan yang lain-lain lah. Tujuan dia adalah sebagai pembentukan. Kenapa 13 tahun Nabi sebelum hijrah, manakala di zaman Madinah 10 tahun. Kita boleh kata konteks zaman Mekah tu lebih panjang lah daripada zaman Madinah. Sebab yang paling penting sekarang ni adalah isi dalaman kita ni, peribadi kita ni. Kalau dia dah diterapkan keyakinan, keimanan, tauhidik mindset, kan, semua dah dimasukkan dah. Lepas tu cakap apa saja pun, buatlah apa sahaja pun, dia akan taati, dia akan lakukan apa yang diperintahkan, dan dia akan tinggalkan apa yang dilarang. Benda tu tak jadi susah dah. Tapi kalau benda tak diletakkan, keimanan, keyakinan tak diterapkan, okay, benda keimanan dan benda keyakinan tu tak diterapkan, lalu kita suruh buat, mungkin dia buat tapi buatnya acuh tak acuh. Perintah tu dilaksanakan, tapi dilaksanakan tu hanya melepaskan batuk di tangga. Dia tak buat dengan sepenuh jiwa raga dia. Berbezalah dengan orang yang beriman, beryakin dengan apa yang dia imani. Apabila diperintahkan, dia akan buat dengan sehabis baik. Kita sebut sebagai itqan. Dia akan buat dengan betul-betul ketekunan, keyakinan, keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. Okey. Baik. Sekarang ni ayat-ayat ni penting untuk kita fahami, walaupun dia berbicara tentang soal tauhid, soal keimanan, keyakinan, sebab ia akan memberi kesan kepada amal-amal soleh yang kita kerjakan. Barulah amal soleh itu dilakukan dengan roh, dengan rasa, dengan kesedaran. Bukan lagi dilakukan hanya melepaskan batuk di tangga lah. Begitulah. Okey, baik. Sekarang kita akan tengok pengenalan mukaddimah kita kepada surah Ibrahim. Surah Ibrahim ni adalah surah selepas surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du kita bincang dahulu adalah surah Guruh. Apa perbincangan pada surah Guruh dahulu, Ar-Ra'du? Iaitu Allah Ta'ala mendatangkan banyak bukti-bukti saintifik. Pertama, tentang kewujudan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satunya melalui Ar-Ra'du, kan, Al-Barqu, iaitu berkaitan tentang guruh, tentang petir, kan, tentang halilintar. Semua tu kita dah bahas dah. Melalui perkara-perkara ni, kita sedar ada kewujudan Allah Ta'ala. Okay. Kemudian Allah Ta'ala juga kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan juga bukti-bukti saintifik berkaitan tentang sesuatu hal, sesuatu perkara itu adanya perkara yang hak dan adanya perkara yang batil. Betul kan? Kita dah bahas dulu kan? Melalui buih-buih di sungai kan? Perkara yang hak, perkara yang batil. Lalu di hujung surah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang balasan orang yang beriman, balasan orang yang ingkar. Nampak tak susunan dalam surah Ar-Ra'd dahulu bermula dengan tanda-tanda. Kita nampak alam ni bukan tengok sekadar alam, tapi kita melihat alam dengan
dengan akal fikiran kita, iaitu melihat dan kita yakin adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian daripada melihat tanda-tanda kebesaran Allah, timbul keimanan. Dan kita yakin setiap perkara dalam kehidupan ini ada benda yang benar, ada benda yang salah. Siapa yang beriman masuk syurga, siapa yang mengkhianati masuk neraka. Okey, khalaslah, kita dah lihatlah perbahasan tu. Lalu masuk surah Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala membahaskan lebih dalam lagi, iaitu keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhirat, keimanan pada Rasul. Tapi surah ini dia bukan sekadar beriman kepada Allah, hari akhirat, Al-Quran, para Rasul. Bahkan Allah datangkan contoh. Dan lebih spesifik lagi, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang Quraisy kepada Nabi. Cuba Cik Syikin tengok pada penghujung surah Ar-Ra'd. Tengok penghujung surah Ar-Ra'd. Okey, ini munasabah dia. Okey, Ar-Ra'd di ayat akhir sekali. Pertemuan kita yang lalu kita bahas. Yang mana kata Allah, wa yaqulul ladzina kafaru. Dan telah berkatalah orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi, lasta mursalan. Engkau bukan rasul wahai Muhammad. Qul, kata Allah Taala, katakanlah wahai Muhammad, kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Baini wa bainakum, antara aku dengan kau. Aku tak perlu susah-susah nak explain, nak buktikan aku ni rasul. Tak perlu. Cukup Allah aja. Allah jadi saksi aku. Itu jawapan Nabi. Sukar kan tuan-tuan? Kita nak buktikan kita ni rasul, nak begitu begini, sukar. Kita cakap, orang kata kita gila. Kita cakap begini, orang kata kita ni penyair. Kita datangkan ayat Quran, orang kata kita ni kahin, dukun. Macam-macam. Jadi Nabi kata kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai bukti. Wa man indahu ilmul kitab. Dan juga disaksikan oleh orang-orang yang ada pengetahuan mengenai Al-Quran. Orang yang ada pengetahuan. Maksudnya generasi-generasi berikutnya akan tahu yang Nabi SAW itu benar-benar adalah Rasulullah. Dengan tanda-tandanya, dengan kebenaran yang dibawanya, risalah yang dibawanya. Okey, apa kaitan dengan surah Ibrahim? Pertama adalah dalam surah ini Allah Ta'ala menunjukkan ada beberapa Rasul. Selain daripada Ibrahim AS, Allah mendatangkan juga beberapa Nabi-Nabi yang lain. Ada kisah Musa, ada kisah Nabi-Nabi yang lain. Kenapa Allah Ta'ala datangkan kisah Nabi ini? Sebab Allah nak bagi tahu kepada orang-orang Quraisy, yang mana Nabi yang kamu imani, orang Quraisy percaya tak kepada Ibrahim? Percaya. Mereka kenal Ibrahim? Mereka kenal. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan di Mekah ketika itu, kebanyakannya adalah bersyariatkan kepada syariat Ibrahim. Dalam surah Ibrahim, Allah bagi tahu, Ibrahim yang kamu imani, Ibrahim yang kamu yakini, Ibrahim yang kamu kenali, ini Muhammad adalah satu akidah dengan Ibrahim itu. Sebab itu nanti kita akan jumpa Allah sebut kisah-kisah Nabi-Nabi ini sampailah ke baginda Nabi SAW. Sampai ke baginda Nabi. Jadi kita akan nampak satu gambaran dan kita akan dapat jawapan. Nabi-Nabi yang terdahulu ni Allah Ta'ala utuskan mereka ini berpaut kepada akidah yang sama. Bukan akidah yang berbeza. Bukan akidah yang berlainan. Nabi itu cerita Tuhannya lain. Datang Nabi ni pula cerita Tuhan yang lain pula. Ni Tuhan yang lain. Tak. Dia adalah Tuhan yang sama. Okay? Itu yang pertama sekali lah. Allah nak tunjukkan kepada orang Quraisy. Dan ini munasabah. Kesinambungan antara Ar-Ra'd dan juga surah Ibrahim. Sebab itu surah ini dinamakan dengan nama Nabi. Sebab nak menjawab lah. Sebab orang Quraisy kenal kan Nabi Ibrahim AS. Okay. Yang kedua pula, kerana Nabi Ibrahim AS ni dikenali sebagai Abul Anbiya. Sebab Nabi Ibrahim dikenali sebagai Abul Anbiya. Okay, kita masuk surah Ibrahim. Maaf, sikit Nabi Ibrahim ni dikenali sebagai Abul Anbiya. Maksud Abul Anbiya ni apa? Bapa kepada segala Nabi.
Artinya, selepas generasi Nabi Ibrahim, semua nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas Ibrahim, semuanya datang daripada susu galur zuriat Ibrahim alaihissalam. Siapa pun. Kalau kita belajar sirah para nabi, bila disebutkan nabi sekian yang datang selepas Ibrahim, semuanya itu adalah datang daripada keluarga Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala nak bawakan kepada kita dalam surah Ibrahim ni adalah keimanan kepada para nabi lah, dan diwakili dengan Abu Anbiya, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa tuan-tuan? Sebab ni pengalaman saya lah. Pengalaman saya. Dahulu ada orang pernah hubungi saya mengadu tentang anak dia. Dia cakap, anak saya ni ada masalah. Dia ni orang yang menolak Nabi, dia kata. Dia percaya Allah tapi dia tak percaya Nabi. Percaya Allah tapi tak percaya Nabi. Mungkin kita boleh kata anti hadis lah. Dia percaya Allah tapi tak percaya Nabi. Ataupun digelar juga golongan ni Quranis. Dia beriman pada Quran je, hadis tak percaya. Lalu saya tanya pada dia, awak beriman pada Allah? Beriman. Macam mana awak beriman kepada Allah? Macam mana awak kenal Allah? Dia kata, saya beriman kepada Allah dan saya kenal Allah sebab Allah lah. Allah Ta'ala campak dalam hati saya, kenal Allah. Beriman kepada Allah. Saya cakap, macam tu ke? Bukankah awak kenal Allah melalui Nabi? Kan, tanpa Nabi kita tak kenal siapa Tuhan ni. Betul. Tanpa Rasul kita tak tahu pun Quran ni. Kalau Quran ni turun kepada kita, kita tak tahu siapa yang membawanya, diturunkan kepada siapa, lalu kita baca, kita terus percaya ke? Sukar tuan-tuan, sukar. Betul tak? Sukar kita nak percaya, sukar untuk kita imani. Melainkan kita mesti beriman kepada Nabi. Beriman kepada Nabi, dia akan membawa keimanan kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu beriman kepada Allah, kalau kamu mencintai Allah, kamu orang-orang manusia ni kena ikut aku, iaitu ikut Nabi SAW. Kita jalan menuju Allah ni mesti mengikut jalan baginda Nabi SAW. Tak ada pilihan lain tuan-tuan. Tak ada pilihan lain. Sebab itu, ni kalau tengok dalam ajaran sesat. Sebab itu, misal macam Syiah. Syiah. Dia nak mengatakan Quran ni batil. Dia nak kata Quran ni batil, sudah tentu orang akan tolak dia. Kalau Quran, kalau geng Syiah kata, jangan percaya Quran, Quran ni salah, orang akan tolak Syiah. Kita tak percayalah. Tetapi Syiah datang dengan jarum-jarum yang halus, iaitu dia mengkafirkan para sahabat. Kan? Syiah ni mengkafirkan para sahabat. Kita pun mula ragu-ragu. Dia tokok tambahlah sejarah sirah tu, kita pun mula ragu-ragu. Sahabat ni boleh percaya, sahabat ni tak boleh percaya. Sahabat ni begini, sahabat ni begini. Tuan-tuan, bila timbul keraguan kita kepada para sahabat, automatik kita akan timbul keraguan kepada hadis. Sebab siapa yang menyambung hadis daripada Nabi kepada kita? Perawi-perawi hadis semuanya datang daripada para sahabat. Para sahabat mengajar kepada muridnya, para tabi'in. Para tabi'in mengajar pada muridnya, tabi'in. Golongan salafus salih sampailah ke generasi kita ni. Baru hadis itu sampai tuan-tuan. Kalau kita mengkafirkan para sahabat, hadis Nabi automatik betul tak? Al-Quran ni diturunkan dan diriwayatkan secara mutawatir kan? Dan dibaca oleh Nabi SAW, didengari oleh para sahabat. Habis kalau para sahabat semuanya kufur, kafir, Quran pun jadi keraguan. Tengok. Jadi sebab itu, Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita betapa pentingnya beriman kepada para Nabi ni. Dan diwakili, diletakkan Nabi Ibrahim AS. Kena ada sebab kenapa diletakkan Nabi Ibrahim ni. Adalah untuk bagi tahu pada kita, manusia ni jalan menuju Allah, nak beriman kepada Allah, mesti mengikut jalan Rasul. Mesti. Sebab Ar-Ra'du dulu, dia baru menimbulkan kesedaran. Tengok alam, kita mula terfikir tentang Tuhan, tentang pencipta alam. Lalu Allah bawa kita berfikir lagi, tengok alam,
Kita tahu ada benda hak, ada benda batil. Tapi macam mana saya nak beriman ni? Macam mana saya nak beriman ni? Lalu surah inilah Allah Ta'ala explain, iaitu mengikuti jalan Rasul. Okay? Sebab itu awal surah itu Allah dah sebut dah. Litukhrijan nas minal zulumat ilan nur. Quran ni Allah nak keluarkan manusia daripada kegelapan dan Allah Ta'ala nak bawa kepada cahaya hidayah. Siapa yang boleh bantu kita ni? Nabi lah. Nabi lah. Sebab itu tujuan ni jelas. Dan setiap datangnya umat, setiap datangnya generasi, mesti Allah akan datangkan setiap itu adalah Nabi. Mesti ada Rasul yang diutuskan untuk keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Okey, boleh. Jadi sebab itu manusia tak boleh mengingkari Nabi. Tak boleh kufur kepada Nabi. Tak boleh dustakan. Dan sebahagian daripada rukun iman kita adalah beriman kepada para Rasul. Beriman kepada para Rasul. Okey. Baik. Itu yang pertama lah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebab pertama kenapa surah ini namanya Ibrahim. Yang kedua, kenapa surah ini dinamakan sebagai Ibrahim? Saya sebutkan awal tadi. Kerana Nabi Ibrahim adalah Nabi yang dikenali oleh orang-orang Quraisy. Nabi yang diimani oleh orang-orang Quraisy. Okay, jadi dibawakan satu Nabi, satu watak yang dikenali oleh seluruh orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy bila sebut Ibrahim, dia tahu inilah yang menjadi anutan kita, pegangan kita, ikutan kita. Jadi Allah Ta'ala sengaja letak tu adalah untuk tarik orang Quraisy, mengingatkan kepada mereka yang Nabi SAW ni adalah sebahagian daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Yang ketiga, saya sebutkan juga tadi, iaitu adalah kerana Allah Ta'ala akan tunjukkan daripada Ibrahim sampailah kepada Nabi SAW, semua ini adalah Nabi yang datang daripada Tuhan yang sama. Sebab itu, awal surah Ibrahim, ayat pertama sampai ayat 7, Allah Ta'ala menyebutkan tentang siapakah dia, iaitu Allah yang menurunkan Al-Quran ini. Dialah Tuhan yang turunkan Al-Quran. Dialah Tuhan yang sama yang menjadikan alam. Dialah Tuhan yang sama yang berikan nikmat pada orang Quraisy. Dialah Tuhan yang sama yang memberikan azab dan ancaman kepada umat-umat terdahulu. Allah Ta'ala sebutlah cerita tentang dia. Jadi Ibrahim AS sampai ke Nabi SAW, semuanya membawa risalah yang sama. Dan semuanya membawa kepada tauhid Tuhan yang sama. Ibrahim cerita tentang Allah, umat Nabi SAW pun bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Logiknya dekat mana? Okay, logiknya dekat mana? Cuba tengok. Surah Ibrahim. Ini kita lompat dulu. Pergi terus kepada ayat 35. Surah Ibrahim ayat 35. Okey, sebelum tu ibu-ibu ayah boleh dengar suara saya ke? Tak maaf, suara saya tak berapa tak berapa elok sangat lah ni. Boleh jelas Okey. Okey. Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala bawakan cerita para Nabi ni, lalu bila Allah masuk kepada cerita Ibrahim, terus Allah bawa kisah apa? Wa idh qala Ibrahim, dan apabila Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadha balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah ini, negeri yang aman. Tengok Allah bawa cerita Mekah. Nabi Ibrahim dah sampai Mekah. Sebab apa? Sebab nak tarik orang Quraisy. Nak tarik orang Quraisy. Ibrahim yang aku kisahkan ini adalah Ibrahim yang membuka tempat kamu ni, kampung kamu ni, inilah Ibrahim. Ibrahim yang kamu kenali ni, Ibrahim yang kamu imani ni. Ketika dia sampai di Mekah ni, kamu tengok apa doa dia, apa hajat dia. Pertama, dia minta negeri yang aman. Orang Mekah sendiri jadi saksi ketika itu. Apa yang dia nikmati di zaman itu adalah berkat daripada doa Ibrahim AS. Bahkan kita sendiri pun, kalau sampai ke Mekah, kita datang daripada serabut-serabut kan, tiba-tiba masuk kota Mekah tu, buat umrah tu rasa letih lah. Tapi selesai umrah tu kita rasa macam, lapang lah, tenang lah fikiran kita ni. Macam segala perkara yang berbelit-belit tu,
semuanya terungkai satu-satu. Ini semuanya adalah sebab doa daripada Ibrahim AS. Tengok Allah kata apa? Selain daripada doa keamanan kepada negeri Mekah, Nabi Ibrahim kata, wajnubni wabaniya, dan kau jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak-anakku, generasi-generasi aku ni, an na'budal asnam, daripada menyembah berhala. Jelas tuan-tuan, disebut secara jelas. Benda pertama yang didoakan oleh Ibrahim AS, keamanan pada negeri ini, dan minta umat dia, generasi dia tidak syirikkan Allah Ta'ala. Bila orang Quraisy kata, Muhammad, kau dusta lah. Kami tak pernah kenal pun Tuhan kau ni. Kami tak pernah dengar pun. Ni semuanya rekaan kan. Banyak disebut kan. Ni cerita dongeng lah, apalah disebut kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala recall balik, ingatkan balik pada orang Quraisy. Doa Ibrahim saat dia buka kota kamu ni, kampung kamu ni, doa dia adalah, Ya Allah, jadikan negeri ni aman dan jauhilah ke aku dan generasi aku ni, anak-anak aku ni, daripada menyembah berhala. Kamu orang Quraisy, muhasabah balik apa yang kamu buat. Kamu menyembah Tuhan ke kamu menyembah berhala? Kalau orang yang gunakan akal, sudah tentu dia rasa ayat ini adalah ditujukan kepada dia. Automatik. Sebab itu, orang-orang Mekah, orang-orang Mekah, kebanyak ketika itu ramai yang kufur, dan ketika itu ramai yang beriman kepada baginda Nabi SAW. Disedarkan melalui wahyu. Jadi ada yang dengar, berfikir, beriman. Antaranya Umar Khattab. Umar Khattab. Yang disebutkan dalam sirah, Umar Khattab ni adalah salah seorang sahabat Nabi yang sebenarnya dia tak boleh tidur malam. Dia tak boleh tidur malam. Sebelum dia masuk Islam tu, dia tak boleh tidur malam. Sebab dia rasa ada pertembungan. Orang Quraisy panggil Muhammad Al-Amin, orang yang paling dipercayai. Lalu bila Muhammad cerita tentang keimanan, seperti mana yang disampaikan oleh Ibrahim, tiba-tiba orang-orang Quraisy sendiri memanggil Muhammad ini adalah sebagai penipu. Kan? Kazab lah, dipanggil kahin lah, syair lah, penyair lah. Jadi Umar ni dia orang bijak. So ada satu hadis Nabi sebut, kalau ada Rasul selepas aku, Umar Khattab lah orang tu. Sebab bukan nak kata wahyu itu turun pada Umar, tapi Umar ni dia ada kebijaksanaan. Dia punya pandangan dia dan corak fikir dia tajam. Jadi sebab itu Nabi kata seolah-olahnya macam Umar ni terpandu dengan wahyu. Jadi Umar ni dia fikir, kenapa? Jadi dia tak tidur malam, dia tak boleh terganggu tidur dia. Kerana terganggu tidur dia tu, saya pernah ceritakan dulu kan, masa dalam surah An-Najmu dulu. Umar Khattab ni datang nak datang ke Kaabah. Dia datang ke Kaabah, dia melihat Nabi SAW sedang solat di dalam Hijr Ismail. Dia nampak Nabi sedang solat di dalam Hijr Ismail. Ketika Nabi SAW solat di Hijr Ismail ni, Umar ni dia tawaf lah. Dia tawaf. Lalu dia dengar Nabi baca awal surah An-Najmu tu, kata Umar, Ya Allah, betul lah Muhammad ni asyair, penyair. Dia dengar awal daripada surah An-Najmu tu macam syair lah. Sedap. Ada irama dia, ada dia punya arut qafiah dia, ngam lah. Dia tu sedap sangatlah, bentuk ayat dia, bentuk kalimah dia, susunan betul lah Muhammad ni syair. Tengah dia baca tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca di pertengahan surah An-Najmu tu, ada Allah Ta'ala ada sebut yang mana Nabi SAW kebetulan tengah membaca, Muhammad itu bukan penyair. Ada pertengahan surah An-Najmu, Muhammad itu bukan penyair. Dalam hati Umar terdetik, Muhammad ni betul lah penyair. Tiba-tiba Nabi tengah solat tu membaca surah An-Najmu sampai kepada ayat Muhammad bukan penyair. Terus Umar kata, Muhammad ni adalah ahli sihir. Muhammad ni ahli sihir. Macam mana dia boleh tahulah isi hati aku ni? Terus Allah Ta'ala sambung lagi ayat lepas tu, dibaca oleh Nabi SAW. Muhammad juga bukanlah ahli sihir. Dia adalah seorang Rasul. Dia adalah seorang Rasul. Yang itulah yang membuatkan Umar ni tuan-tuan terjentik hati dia untuk beriman.
Ini orang yang menggunakan akal dia, menggunakan akal. Okey. Kita tengok ayat lepas tu. Tengok ayat 36. Lepas apa Nabi Ibrahim berdoa, berikan keamanan pada Mekah dan juga jauhilah dia dan generasinya daripada menyembah berhala. Tengok ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa Ibrahim, Rabbi Cik Syiki tak ada. Okey. Okey, ada. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyebabkan sesat banyak di antara umat manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Oleh itu, sesiapa yang mengikutiku, beriman kepada agama ni, maka ia adalah daripada golonganku. Waman asani, dan siapa yang menderhakai aku, fa innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah, Ghafurur Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Mengasihani. Ini adalah salah satu contoh doa Nabi. Nabi tak pernah minta azab kepada umatnya. Nabi tak pernah minta azab kepada umatnya. Kalau ikut wa ma asani, ya Allah, dia ingkari aku, kau azablah dia. Tapi tak, Nabi kata kalau dia ingkari aku, kau ampunilah dosa dia. Tengok, itu cara Nabi lah, sifat rahmah Nabi SAW. Okey, ni uh, antara doa Nabi Ibrahim di awal ketika Ibrahim sampai ke kota Mekah lah, sampai ke kota Mekah. Okey, ini antara sebab apa kita panggil surah ini dipanggil sebagai surah Ibrahim, untuk menyedarkan, mengingatkan kepada orang-orang Quraisy. Okey, baik. Sekarang kita tengok kenapa Allah Ta'ala menamakan surah ini sebagai Ibrahim. Poin yang ketiga. Kenapa Allah Ta'ala menamakan surah ini sebagai surah Ibrahim? Minta tolong Cik Syikin tengok pada surah An-Nahlu. Pergi kepada surah An-Nahlu ayat 120. An-Nahlu 120. Okey. Pada ayat ini Allah Ta'ala memuji Ibrahim. Tengok, ayat ini Allah memuji Ibrahim. Apa kata Allah kepada Ibrahim? Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Ni Allah Ta'ala puji Ibrahim. Pada ayat ini Allah puji Ibrahim. Kenapa Ibrahim ni Allah pilih kan sebagai contoh di dalam surah Ibrahim yang kita akan bahas itulah. Kenapa ayat ini sebagai penguat dia, iaitu Allah kata inna Ibrahim, kerana Ibrahim itu kana ummatan, adalah satu umat. Macam mana tuan-tuan nak terjemah tuan-tuan? Kenapa Allah Ta'ala kata Nabi Ibrahim itu adalah satu umat? Walaupun dia ni seorang. Walaupun dia seorang. Ni dalam bracket tu, ni dah ditafsirkanlah. Nabi Ibrahim tu seorang. Tapi Allah kata Nabi Ibrahim tu adalah umat. Satu umat. Para ulama tafsir tuan-tuan menyebutkan adalah kerana Nabi Ibrahim ni adalah model. Model tauhid, model kepimpinan, model ketaatan secara mutlak seorang hamba kepada Allah. Okay? Allah memanggil ataupun menggelar Nabi Ibrahim ini sebagai ummah, satu umat. Satu umat ni bukan maksudnya satu umat yang kita faham ni lah. Satu umat dekat sini adalah merujuk kepada seseorang yang menghimpunkan semua sifat kebaikan. Kalau tak semua pun, paling banyak sifat kebaikan. Seorang yang menghimpunkan semua sifat kebaikan dipanggil ummah. Okay, dipanggil ummah. Jadi Ibrahim ni Allah Ta'ala iktiraf dia, iaitu adalah seorang hamba, seorang rasul yang menghimpunkan
banyak kebaikan yang tidak ada pada orang lain. Jadi sebab itu Allah kata dia adalah kana ummah. Apatah lagi tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni kalau kita tengok dalam sirah dia, ketika dia berdakwah, seluruh masyarakat dia semuanya kufur, semuanya. Dia beriman dalam keadaan semua orang kufur. Lepas dia beriman tuan-tuan, yang beriman yang kedua pula isteri dia. Yang ketiga pula adalah anak saudara dia, iaitu Nabi Lut alaihissalam. Okey, Nabi Lut alaihissalam. 3 orang ni je tuan-tuan. Tapi sebelum datang isteri dia, sebelum datang Lut alaihissalam, Ibrahim ni bersendirian tuan-tuan. Tapi tak pernah mengubah dia punya keyakinan dia. Berpaksikan semuanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim ni tuan-tuan, Allah uji dia. Pertama, diuji dengan bapa dia. Bapa dia bukan sekadar kufur, tapi bapa dia yang namanya Izar tu adalah sebagai pembuat berhala. Ketua bagi kabilah dia ketika itu. Jadi Ibrahim ni dihalau keluar oleh bapa dia. Dan Ibrahim pernah berjanji kan, yang mana dia akan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk selamatkan ayah dia. Tapi Allah Ta'ala tegurlah, yang mana musuh Allah tak akan sekali-kali boleh dibantulah. Dan Nabi Ibrahim redha dengan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita sebagai seorang anak kan, kita bantu orang ni, kita buat ni, buat itu, bantu orang ni. Lalu kita tak boleh bantu orang tua kita. Kita rasa macam mana saya berjaya pun. Macam mana pun kita berjaya, tapi kalau kita tak boleh bantu orang tua kita, tak boleh bantu adik-beradik kita, kita orang yang paling teruk ada. Kita buat kerja dakwah sana sini ni, adik-beradik kita tak dakwah. Kita rasa, ya Allah, betul ke saya buat ni? Mungkin kita kata fikir, betul ke saya buat ni? Ada orang mungkin mengalami situasi macam itulah. Ada orang mungkin mengalami keadaan seperti itu. Allah Ta'ala datangkan contoh melalui kisah Nabi inilah. Kamu tak bersendirian. Ibrahim AS mengalami situasi yang sama. Baginda Nabi SAW pun mengalami situasi yang sama. Baginda Nabi seorang Rasul. Pakciknya pun Nabi tak boleh ajak kepada hidayah kan. Yang menjadikan Nabi ni sedih kepada Abu Talib yang wafat sebagai seorang musyrik. Ibrahim pun sama pun juga. Macam itulah Allah Ta'ala tunjukkan. Lalu Ibrahim AS dikurniakan anak. Minta maaf. Sebelum dikurniakan anak, Nabi Ibrahim ni lama berkahwin, tak dikurniakan anak. Lama. Namun di hujung hidup dia, barulah Allah Ta'ala perkenankan. Allah Ta'ala kurniakan anak, sekaligus Allah kurniakan cucu sekali. Adanya Ishak wa Yaqub. Ishak anak dia, Yaqub cucu dia. Dan Allah Ta'ala juga jamin, semua Nabi selepas kamu, semuanya adalah daripada keturunan itu Allah Ta'ala berilah. Bila Allah Ta'ala kurniakan Ismail, anak yang dinanti-nantikan oleh Ibrahim, sampai waktu pula Allah Ta'ala perintahkan untuk disembelih. Ibrahim AS tuan-tuan, dia tak pernah kata, ya Allah, saya dapat anak susah, dah dapat kau suruh sembelih pula. Tak ada tuan-tuan. Apa yang Allah suruh, dia terus buat. Yang itulah yang Allah kata, dia adalah qanitan lillah. Hamba yang bulat-bulat taat kepada Allah. Bulat-bulat beriman kepada Allah. Tak cakap banyak. Apa yang Allah redha, apa yang Allah suka, dia suka. Walaupun benda tu bercanggah dengan apa yang dia nak. Itu yang Allah Ta'ala angkat kedudukan Ibrahim AS. Dan Ibrahim ni adalah orang yang hanif. Hanif ni lurus. Teguh di atas jalan tauhid. Walam yaku minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim ni adalah orang yang tidak syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni Allah Ta'ala sebut dan Allah Ta'ala ingatkan kepada orang musyrikin Quraisy. Nabi yang membuka kota Mekah, Nabi yang kamu ikuti tu, yang orang Mekah buat haji, melakukan tawaf, kan? Orang Mekah berdoa, beribadah di Kaabah tu, kamu ikut siapa? Semua orang akan cakap, kami ikut Ibrahim. Kamu kena tahu siapa Ibrahim tu. Ibrahim tu, inilah ayat dia. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Quraisy bercanggahlah, berselisihlah dengan apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam. Dan itu antaralah sebab kenapa Allah Ta'ala menamakan surah yang kita bincang tu sebagai surah Ibrahim. Kalau ada orang berfikirlah,
Kenapa tak sebut nama Nabi Muhammad ke? Kan? Kenapa tak sebut nama Nabi Isa ke? Kenapa kena sebut Nabi Ibrahim? Ini antara salah satu sebab dia lah. Okey. Baik. Kemudian tuan-tuan, okey, kemudian kita tengok pada surah Ar-Ra'du, atau surah Ar-Ra'du, pergi kepada ayat 37. Surah Ar-Ra'du ayat 37. Pada surah Ar-Ra'du, tengok Allah Taala tengok, Allah Taala sebut pada ayat 37, Allah ada sebut wa kadzalika anzalnahu hukman. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran sebagai hukum, sebagai syariat Arabiyah, di dalam bahasa. Ya, Allah Taala sebutlah Quran ni adalah sebagai syariat, sebagai hukum, sebagai panduan kita, petunjuk kita di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab. Masuk surah Ibrahim. Okey, Cik Syikir tengok ayat pertama surah Ibrahim. Allah Ta'ala menyebutkan hikmah. Kenapa surah Ibrahim ni, entah. Allah menyebutkan hikmah. Kenapa Al-Quran ini disebut di dalam bahasa Arab. Kenapa Al-Quran dalam bahasa Arab? Tadi kan Allah Ta'ala highlight kan Quran sebagai hukman, sebagai apa nama, sebagai penentu hukum, petunjuk di dalam bahasa Arab. Maka pada surah Ibrahim Allah buka dengan hikmah kenapa Quran dalam bahasa Arab. Allah kata apa? Kitabun anzalnahu. Inilah kitab yang ditulis, yang diturunkan ilaika kepada engkau wahai Muhammad, litukhrijan nas. Tujuan dia, hikmah dia untuk keluarkan manusia daripada az-zulumat, kegelapan, ila nur, kepada cahaya. Biizni rabbihim. Allah ikat dengan kalimah tu, dengan izin Tuhan kamu. Dengan izin Tuhan kamu. Kenapa Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab? Maka Allah kata adalah untuk keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Bahasa lain tak boleh ke tuan-tuan? Bahasa lain. Para ulama ada bahas, ini bukan bidang saya lah, tapi saya ada baca sikit-sikit lah. Sebab ilmu lughah ni ilmu yang lebih luas lagi. Ilmu lughah maksudnya ilmu bahasa lah, ilmu bahasa Arab lebih luas lagi. Antara contohnya pada ayat ni, bila Allah menyebutkan perkataan az-zulumat ilan nur. Az-zulumat ilan nur. Bila Allah sebut perkataan kegelapan, Allah sebut dalam bentuk jamak. Az-zulumat. Allah sebut dalam bentuk jamak, bilangan plural. Tapi bila Allah sebut an-nur, Allah Ta'ala sebut dalam bentuk singular. Kegelapan, Allah sebut dalam bentuk banyak. Bila Allah Ta'ala sebut cahaya, an-nur, Allah Ta'ala sebut dalam bentuk singular. Sebab rupa-rupanya tuan-tuan, kaedah bahasa Arab ni, dia boleh menerangkan bentuk macam itulah. Az-zulumat ni contohnya, az-zulumat, kegelapan ni ataupun kekufuran ni, dia ada banyak cabang. Dia ada banyak cabang. Kesesatan ni dia ada banyak jalan, ada banyak cabang, ada banyak faktor dia. Tapi hidayah, petunjuk satu je. Hidayah petunjuk ni satu je. Iaitu dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak boleh. Saya rasa saya tak sukalah ikut jalan dia ni. Saya nak cari hidayah jalan si fulan ni lah. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Jalan hidayah ni satu je. Okay? Dia bukan kita nak pergi sekian tempat. Malam ni nak pergi tarawih mana? Pergi masjid sekian. Mak ikut jalan sana, saya ikut jalan sini. Mak, jalan sana tu jam lah mak, saya ikut jalan ni. Itu lain tuan-tuan. Tapi hidayah ni satu jalan sahaja. Okey. Jadi penggunaan bahasa Arab ni tuan-tuan, dia ada banyak bentuk lah yang kita akan yang membezakan bahasa Arab dengan bahasa lain. Bahasa dia lebih lebih tepat penggunaan kalimah dia. Okey, contoh lain. Okey, Cik Syikin cuba tengok pada saya bagi contoh lain. Okey, cuba tengok pada surah Al-Ankabut.
Cuba tengok surah Al-Ankabut. Okey, ayat 14. Surah Al-Ankabut ayat 14. Okey, tengok ayat ini kata Allah, walaqad arsalna Nuhan. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh ila qaumi, kepada kaumnya. Falabitha fihim, dan Nuh tinggal dengan kaumnya itu alfasanah, 1000 tahun. Illa khamsina amma, kecuali 50 tahun. Okey. Apa yang ibu-ibu faham kat situ? Alfasanatin illa khamsina amma. 1000 tahun kecuali 50 tahun. Okey, kita selalu terjemah mudah 950 tahun lah. Okey, soalan saya, apa beza perkataan sanatin? Sanatin. Ha? Kalau kita kan sambut birthday kan? Kalau orang suka sambut birthday, dia happy birthday. Tapi kalau dia nak nampak Islamik sikit, sana helwa, kan? Kita sebut sana helwa. Sana tu tahun lah. Kenapa disebut sanatin tu tahun? Kemudian bila Allah sebut khamsin, 50 tadi tu, am tu tahun juga. Kenapa Allah tak kata alfasanatin illa khamsina sana? Sanatin tahun, aman tahun. Tapi kenapa perkataan itu dibezakan? Sanatin dengan perkataan am. Sanah tahun, am pun tahun. Kenapa dibezakan? Ya, ibu-ibu. Siapa boleh tolong saya? Siapa boleh tolong saya? Sekali lagi. Terlepas Okey. saya tadi. Okey. Tengok perkataan al-fasanah. Al-fasanah maksudnya 1000 tahun. Sanatin tu maksudnya tahun. Tahun Kemudian khamsina amma. Khamsin 50. Am tahun. Nampak tak? Allah menggunakan perkataan tahun dalam satu ayat dengan dua kalimah yang berbeza. Sanah tahun, am pun tahun. Kenapa Allah Ta'ala sebut perkataan tu dalam dua kalimah? Dalam bentuk dua kalimah yang berbeza. Kenapa Allah tak kata alfasanatin illa khamsina sanah? 1000 tahun kecuali 50 tahun. Faham tak saya? Sanatin tahun, amman tahun. Tapi ditukar kalimah tu. Kenapa? Jelas ke Kak Mira? Jelas tak? Ha. Susah soalan ni. Susah, apa yang susahnya? Kenapa sanah tu tahun, am tu tahun. Tapi kenapa kalimah tu tak sama? Ini saya nak tunjukkan. Okey, mungkin ada ibu-ibu yang terlepas tadi kan. Cerita apa pula ni kan? Orang tiba pula cerita ni. Saya nak tunjukkan tadi. Ini mukadimah surah Ibrahim. Yang mana pada surah Ar-Ra'du tu Allah ada sebut Quran ni adalah sebagai hukman, adalah sebagai penentu hukum, panduan kita lah, Arabian, berbahasa Arab, dalam bahasa Arab. Jadi Ar-Ra'du Allah sebut dah Quran dalam bahasa Arab. Masuk surah Ibrahim di awal tu Allah sebut kenapa Quran dalam bahasa Arab? Sebab tidak dalam bahasa lain, sebab bahasa Arab ni tujuan dia Allah gunakan Quran dalam bahasa Arab untuk litukhrijan nas, keluarkan manusia minal zulumat ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Bahasa lain tak boleh ke? Bahasa Melayu, kalau Quran dalam bahasa Melayu tak boleh bawa manusia keluar daripada kegelapan kepada cahaya ke? Wallahu taala alam. Tapi para ulama membahaskan antara sebab kenapa Quran ini berbahasa Arab adalah kerana ketepatan perkataan dia. Kedalaman maksud dia. Itu antara sebab. Banyak bentuk bahasa Arab ni dia memberi pelbagai makna. Memberi pelbagai makna. Yang itulah yang menjentik hidayah dalam hati manusia. Contohlah saya datang contoh macam inilah kalimah
sanah dengan am. Nampak macam sama tapi tak sama sebenarnya. Sebab bagi orang Arab, kalau digunakan kalimah sanah, sanah ni adalah merujuk kepada tahun-tahun yang susah. Tahun-tahun kesukaran. Tahun-tahun kepayahan. Ataupun satu tempoh yang dirasakan panjang sangat. Disebut sebagai sanah. Manakala kalau digunakan perkataan am, disebut perkataan am, itu adalah merujuk kepada tempoh tahun yang pendek. Ataupun tahun yang senang. Tahun yang penuh dengan nikmat. Jadi Allah Ta'ala kata dalam dakwah Nabi Nuh ni 950 tahun tu memang susah. Lepas 950 tahun Allah datangkan bencana. Musibah tu bencana. Banjir. Dan 50 tahun yang berbaki tu ni adalah tahun kesenangan lah. Nabi Ibrahim dengan kaum tu. Nabi Nuh AS dengan kaum tu. Jadi dibezakan perkataan tu, kita dapat gambaran sebenarnya. Tak menjadikan kita ni terkeliru. Tahun ni tak. Kita boleh nampak. Satu ayat tu kita boleh nampak perbezaan tu secara tepat. 950 tahun susah, 50 tahun berkisah senang. Contoh lain. Cuba tengok pada surah Yusuf. Tengok surah Yusuf. Surah Yusuf pergi kepada ayat yang ke ingatlah ayat berapa surah Yusuf ni. Thumma ya'ti min ba'di. Siapa jumpa ayat tu Surah Yusuf lepas dia jumpa dengan raja tu. Turun Tishikin turun. Sekejap, saya semak sekejap. Saya cek berapa ayat. Ayat 49. Cuba tengok ayat 49. 49. Okey, tengok tu. Thumma ya'ti min ba'di dzalika amun fihi. Kemudian akan datang sesudah itu tahun. Tengok, bila Allah sebut tahun kesenangan, Allah guna kalimah am. Allah tak kata sanah kan? Allah kata am. Fihi. Tahun padanya itu yughathun nas. Hujanlah. Yughath ni daripada kalimah ghatha. Ghatha ni hujan ataupun bantuan. Allah datangkan pertolongan bantuan Allah dalam bentuk hujan. Wa fihi ya'sirun. Dan mereka dapatlah memerah macam-macam jenis biji-bijian lah, buah-buahan lah sebagainya. Tengok, bila Allah guna kalimah am adalah merujuk kepada tahun kenikmatan, tahun kesenangan, kelapangan, begitulah. Ataupun contoh lain macam suratul Fatihah. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ilmu bahasa disebut sebagai takdim takhir. Ada perkataan yang patut didepankan, dia kebelakangkan. Ada perkataan yang patut dibelakangkan, dikedepankan. Kita baca iyyaka na'budu kan. Iyyaka na'budu. Kepada engkau kami sembah. Kepada engkau kami sembah ya Allah. Di situ tuan-tuan, kalimah sepatutnya adalah na'buduka. Ayat dia sepatutnya na'buduka wa nasta'inuka. Kami sembah engkau, kami minta pertolongan engkau. Khalas. Ayat tu macam itu sepatutnya. Tapi Allah Ta'ala tukar ayat tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau. Iyyaka tu sepatutnya ka tu kat belakang dibawa ke depan. Hanya kepada engkau kami sembah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Dari sudut bahasa kita rasa tongan terbalik je lah kan ayat tu. Tapi dalam kaedah bahasa Arab, ayat tu dia eksklusif. Dia takhasus. Iaitu menunjukkan kepada kita dua perkara ini dalam bab penyembahan dan bab meminta pertolongan eksklusif hanya kepada Allah Ta'ala saja. Tak boleh pada makhluk. Sebab itu didahulukan iyyaka.
Dia tak sebut na'buduka, kami sembah engkau. Tak. Kepada engkau kami sembah. Menunjukkan eksklusif. Dalam bab penyembahan, Allah saja. Tak boleh pada yang lain. Wa iyyaka nasta'in. Dalam minta pertolongan, eksklusif hanya kepada Allah saja. Tak boleh kepada yang, tak boleh minta pada orang lain. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohlah contoh. Satu kita tadi munasabah kaitan Ra'du dengan Ibrahim dan kita datangkanlah contoh-contohnya. Begitulah. Ini mukadimah kita hari ini. Insya-Allah nanti minggu-minggu yang berikutnya kita akan masuklah kepada kandungan surah Ibrahim. Kalau tuan-tuan ada tafsir Ar-Rahman, tafsir Ar-Rahman ni, tafsir pimpinan Ar-Rahman, tuan-tuan boleh tengok mukaddimah surah Ibrahim. Saya tak baca lagi mukaddimah surah Ibrahim dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kalau tengok dia ada bawa beberapa pandangan dia lah. Antaranya kata penulis mufassir yang menulis kitab pimpinan Ar-Rahman, dia kata apa? Kandungan surah Ibrahim ni ada dua benda. Ada dua tema besar. Pertama tentang tauhid, kedua tentang nikmat. Pertama tentang tauhid, kedua tentang nikmat. Apa kaitan tauhid dengan nikmat ni? Pertama kita beriman ni, kedua nikmat. Maksudnya benda nikmat ni, ni kan ayat orang Quraisy kan. Orang Quraisy ni dia dapat macam-macam nikmat dekat Mekah. Macam-macam nikmat. Nikmat kekayaan, nikmat penghormatan, nikmat eksklusif, nikmat apa lagi? Kelebihan, macam-macam lah. Privilege, macam-macam orang Quraisy dapat. Sepatutnya nikmat itu menambah keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Contohlah saya bayangkan. Kita berjaya di atas pertolongan seseorang. Contohlah dulu kita susah sangat. Lalu kita nak sambung belajar ni, tak ada scholarship. Tak mampu untuk pembiayaan sendiri. Kebetulanlah ada seorang ni bantu kita. Dialah yang hulurkan tangan dia bantu kita. Dialah yang support perbelanjaan pengajian kita contohlah. Dia tolong kita, dia tolong bayarkan kita. Waktu kita berjaya nanti, sebagai seorang manusia yang waras, kita ingat tak jasa dia? Ingat tak? Sudah tentulah kita ingat jasa dia kan? Mesti ingat. Mustahil kita, awak siapa ya? Macam pernah tengok tapi tak. Mustahil lah kan? Mesti kita tengok muka dia, ya Allah, terima kasihlah. Kalau dia datang rumah kita, kita akan utamakan dia daripada orang lain. Kalangan tamu ni semualah yang kita layan kan, tapi dia ada tempat yang special di hati kita. Sebab dia, saya macam ni hari ni. Sebab dia tolong saya begini. Allah Ta'ala nak tunjukkan. Segala nikmat tu datang daripada Allah. Bertambah nikmat, sepatutnya bertambah taat. Bertambah nikmat, sepatutnya bertambah keimanan. Tapi hairanlah manusia ni. Bertambah nikmat, bertambah jauh daripada Allah. Kerana apa jadi macam tu? Sebab ada isu tauhid lah. Satu lagi sebab manusia menyangka apa nikmat yang dia dapat bukan datang daripada Allah. Tapi dia menyangka datang daripada usaha dia. Saya berjaya ni sebab usaha saya. Saya berjaya ni sebab kerja keras saya. Dia lupa yang dia dapat tu adalah daripada pertolongan Allah. Jadi kalau manusia beriman kepada Allah, setiap bertambahnya nikmat, maka setiap itulah bertambah taat dan yakinnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pimpinan Ar-Rahman lah. Dia bawa mukaddimah kepada surah Ibrahim. Dua itulah intipati kepada surah ini. InsyaAllah lah kita akan bahaslah pada kesempatan yang akan. Baik. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.